Ini adalah 10 buku paling pelik pernah dijumpai di dunia. 1. Voynich Manuscript. Buku misteri ditulis dengan bahasa dan simbol yang tak pernah berjaya diterjemah hingga hari ini. Siap ada lukisan pelik tumbuhan yang tak wujud. 2. Codex Gigas, Devil's Bible, buku terbesar di dunia, terkenal sebab ada ilustrasi syaitan satu muka penuh. Legenda kata ia ditulis dengan bantuan syaitan. 3. Ripley Scroll Manuscript Alchemia, berusia ratusan tahun, penuh simbol pelik tentang cara cipta batu hikmat untuk hidup abadi. 4. Hypnerotomasia Polyphily Novel, cinta pelik abad ke-15, penuh simbol aneh, bahasa bercampur dan ilustrasi yang buat pembaca blur. 5. Codex Seraphinianus, buku moden tapi sangat pelik ensiklopedia dunia khayalan dengan tulisan yang sengaja dicipta supaya tak boleh dibaca. 6. The Book of Soiga, buku ilmu rahsia yang dikaji oleh ahli sihir terkenal John Dee. Kandungannya penuh kod dan jadual misteri. 7. Popol Vuh versi awal. Teks suci kaum Maya yang menceritakan penciptaan dunia, dewa-dewi dan makhluk aneh yang luar logik. 8. Liber Linteus, buku purba ditulis atas kain linen kemudian dijadikan balutan mumia Mesir. Bahasa Etruskan yang hampir pupus. 9. The Rohong Codex Manuscript, penuh simbol pelik dengan arah tulisan yang berubah-ubah. Hingga kini, maksud sebenar masih misteri. 10. Codex Vaticanus, salah satu Bible tertua di dunia. Banyak bahagian pelik dan berbeza daripada Bible moden yang kita kenal hari ini. Terima kasih pada yang sudah menonton. Korang memang terbaik. Korang boleh komen di bawah topik apa yang menarik untuk video seterusnya. Okay, kita berjumpa next video. Jangan lupa like, share dan follow. Bye-bye.